Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya adaptasikan cerita daripada ustaz saya, Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun, untuk saya ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, boleh ke kita nak lepaskan hak kita di dalam faraid? Boleh ke kita nak bahagikan yang kita dapat ni kepada adik-beradik kita? Boleh ke macam tu? Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Asalkan kita tahu. Seperti contoh, ada seorang lelaki ni, dia rasa macam dia buat perkara yang tidak betul, dia buat perkara yang salah. Sebab orang semua kata, saya ni buat perkara yang salah. Dia jumpa ustaz saya, dia jumpa Ustaz Wan Abdul Halim. Dia kata, orang kampung kata saya buat perkara yang salah sebab saya tak ambil bahagian faraid. Lepas tu Ustaz Wan tanyalah, okey, tuan yang bertanya ni tahu ke bahagian faraid? Bahagian faraid, ya saya tahu bahagian saya, dua bahagian, bahagian adik saya satu bahagian sebab dia perempuan. Lepas tu saya tak ambil satu sen pun. Saya tak ambil duit-duit ke, saya tak ambil rumah ke, saya tak ambil tanah ke. Saya bagi semua kepada adik-beradik. Saya bagi semua kepada adik perempuan saya tu. Lepas tu ustaz pun tanyalah, kenapa? Kenapa yang bertanya ni, kenapa encik yang bertanya ni bagi semua kepada adik? Kenapa bagi kepada adik perempuan tu? Ustaz, adik saya ni miskin, adik saya ni doaif, adik saya ni suami dia kerja tak menentu, adik saya ni kehidupan dia susah. Jadi saya ni semua dah ada. Saya dah ada rumah, saya dah ada simpanan saya dah cukup semua ustaz. Bila saya dah cukup semua, saya rasa saya tak perlu harta pusaka ni. Jadi saya bagilah kepada adik saya sebab dia lagi memerlukan. Jadi orang-orang kampung kata saya ni gila, orang kampung kata saya ni tak betul sebab saya tak ambil harta pusaka. Boleh ke saya bahagi sebenarnya ustaz? Lepas tu ustaz pun kata, bila encik yang bertanya ni tahu bahagian faraid, tahu hukum-hukum faraid ni, kita dapat dua bahagian, adik dapat satu tapi kita nak serahkan kepada adik ni. Bila kita tahu perkara itu dan kita melepaskan dengan rela hati dan redanya, kita akan dapat dua perkara. Kita dapat pahala melepaskan bahagian faraid itu, kita dapat pahala mengeratkan silaturahim. Bila kita bahagi kepada adik kita tu, kita tahu adik kita tu doaif, adik kita tu miskin, adik kita tu ada pendapatan yang tetap, suami dia kerja biasa je. Bila kita bahagi, dia menyatakan bahawasanya hubungan kekeluargaan itu makin erat, makin rapat, makin bertambah baik, bertambah rapat. Jadinya bila kita dah tahu bahagian faraid, kita akan dapat dua pahala yang saya sebut tadi, iaitu pahala untuk melepaskan hak faraid, yang kedua pahala untuk hubungan kekeluargaan yang lagi erat, yang lagi rapat. Wallahualam, semoga cerita ini memberi inspirasi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah cerita yang ustaz saya cerita kepada kami sebagai pelajar-pelajar ustaz, kepada kami sebagai anak-anak murid ustaz. Semoga ia memberi satu kunci kebahagiaan di dalam menguruskan harta pusaka tuan-tuan dan puan-puan. Wallahualam, saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Ingat wasiat, ingat pusaka, ingat harta pusaka, ingat faraid. Ingatlah Nurul Syazwani binti Rosmawi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.